ke dapur berseri, Hamsi Amisha setia menanti masakan kampung asli dan padu, resepi turun temurun. Assalamualaikum semua, kembali bertemu di channel saya Hamsi Amisha. Kali ini saya nak share cara saya nak goreng keledek, apa lagi Aziz, ataupun nak goreng ubi jalar menggunakan tepung gandum saja. Okey, sebelum kita memasak, kita nak tunjukkan dulu bahan-bahan yang kita perlukan. Tunjukkan di sini Aziz. Pertama kita ada keledek ataupun ubi jalar yang berwarna apa tu Aziz? Warna orange. Kulit dia warna merah ya. Dah tengok kulit dia warna merah. Sengaja saya tinggalkan sikit tu. Dalam dia warna orange. Okey. Kita nanti nak potong-potong dadu pula jari gitu. Tersilap lagi. Okey, kita ada sedikit bijan ni, bijan. Kita ada juga serbuk kunyit dan juga garam. Ni bahan ini kita wajib adalah, ini namanya baking powder. Baking powder ataupun serbuk penaik. Okey, ada air untuk membanjur tepung. Kemudian kita ada tepung gandum di sini, cap ros, dan juga ada tepung beras, cap teratai ya. Jom kita langsung je nak bancuh tepung ni dulu. Jadi kita sukat sebanyak 10 sudu makan ya. 1, kalau terlebih pun tak apa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 penuh ya, 10 sudu makan ya. Di sini tepung beras saya tambahkan 2 sudu ya, 2 sudu makan penuh ya, mumbung ya. Okey. Kemudian kita masukkan baking powder ni sebanyak hujung sudu ya. Ni nampaknya sudu ni hujung dia saja. Kali ni saya tak ayak ya, main gaul je. Kemudian kita masukkan serbuk kunyit dan juga garam. Kita gaulkan. Kemudian kita gaul, kita tambah air. Bismillahirrahmanirrahim. Air pun kita tak suka ya, kita main agak-agak je. Kita nak buat minuman petang ya. Kebetulan hari ni hujan lebat. Jadi kita nak buat cemilan ataupun minum petang ya. Cemilan untuk minum petang. Hari ni saya bersama Muhammad Aziz ya. Muhammad Aziz ni dia agak pendiam orang dia. Suara dia macam suara emas, sebab tu dia pendiam. Dia senyum tau. Okay, kita tambahkan bila dah bila dah larut semua ni, dah tak ada bahan yang macam bergerintil ataupun bergumpal. Kalau bahasa saya bergumpal. Kita tambahkan lagi sikit air. Cair pekat tu terpulang ya pada selera masing-masing. Adik suka pekat ke suka cair ke? Pekat ke? Suka pekat ya, maknanya suka tebal lah. Okey. Kita aduk merata ni. Patutnya saya menggunakan Aziz, yang pemukul telur tu, sepatutnya dia cepat sikit. Okey, saya Aziz stop dulu, saya nak ambil pemukul telur. Kita jumpa benda ni, kita aduk merata. Kita gunakan benda ni, dia akan lebih bagus lah daripada dengan menggunakan sudu. Pekat je sih, pekat kan? Betul sih. Okey lah, pekat pun pekat lah. Nak makan je keledek goreng ni. Okey. Okey. Kita gaul-gaul macam ni. Kita nak rasa sikit ya. Masin ke? Sedang elok. Sedang elok dia punya masin itu. Kemudian dah rata macam ni, kita masukkanlah bijan. Bijan tu lebih kurang 1 sudu penuh makan ya.
Ini cemilan orang apa ya, Dik? Orang kampung lah. Kalau orang kampung lebih lebih bagus. Karena kata ini cemilan orang lama. Okey, dah siap macam ni, kita ketepikan. Tengok cair dia macam mana. Pekat dia macam ni. Macam ni, dia kata dia suka pekat ya. Macam ni. Okay, kita nak potong dadu keledek ni. Tunjukkan dulu yang di sini dulu ya. Dan kita nak tebal ya, tak nak nipis-nipis sangat. Okey. Bising sikit lah. Pisau tajam. Okey. Ini je lah ya. Tebal sampai habis. Okay, tadi Haziq kat depan, saya tambahkan 1 sudu tepung beras, 1 sudu tepung gandum. Jom kita langsung nak goreng. Kita tengok hasil dia macam mana. Kita dah panaskan minyak, langsung je kita nak menggoreng keledek tadi ya. Kita masukkan sikit-sikit dulu ya. Ni. Kita nak goreng keledek. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak terbalik-terbalikkan dia. Okay, kita tunggu dia masak sekata ya. Masa ni belum lagi masak. Okay, kita tunggu dia. Sekejap je lagi. Terai dulu ya, masukkan tepung dia ni. Kemudian baru kita masukkan keledek tadi ya. Terai je ya, saya jadi Haziq kita terai ya, macam orang buat selalu itulah. Macam orang buat. Kita letak tepung dulu, lepas tu campur kemudian keledek dia. Kita tengok mana yang lebih bagus lah. Okey, inilah hasilnya keledek goreng cara opa saya. Jom saya saya nak rasa macam mana rasanya. Okey, Haziq rasa. Saya ada sebelahnya je. Mana-mana Haziq ambil je. Bismillah. Sedap. Rasanya pun okey, macam mana rasa dia? Okey ke? sedap. Selamat mencuba kawan-kawan. Semoga memberikan sikit sebanyak manfaat ya konten saya pada hari ini. Okey, sampai di sini saja konten kita. Jumpa lagi di lain konten, di lain tajuk, insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.